كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه القرآن العظيم وأعاننا على تدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها والتحلق حولها ودعوة الناس إليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات صائمين صائمات قائمين قائمات jin dan manusia yang sedang sibuk dengan ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, walaupun dia digergaskan di atas batang as-siratil mustaqim menuju syurga Allah Darul Naim yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala suratul Zariyat, Mushaf Osmani muka 522 insyaAllah, ayat yang ke 38 insyaAllah ta'ala ya. Ayat 38 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Fatawalla biruknih wa qala sahirun aw majnun. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
Alhamdulillah. 5 keratan ayat Allah daripada surah Az-Zariyat ayat 38 hingga sampai kepada 42. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum alladzi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Dalam kerangka perjuangan tentera-tentera Allah, utusan-utusan Allah dengan para syaitanur rajim di kalangan rasul-rasul di setiap masa pun, maka kita dengar katanya bagaimanakah Musa tu diutuskan. Dan mengenai Musa, ketika mana kami mengutuskan atau merasulkannya kepada Fir'aun dengan alasan hujah-hujah yang terang. La ilaha illallah. Sama ada isi Taurat yang merupakan sultanul mubin ataupun mukjizat-mukjizat seperti tongkat dan tangan putih cahaya tu baik mari. Tapi fatawalla birukni, dan tetapi apa dia Fir'aun tu dia paling tak terima. Ya Allah, fatawalla birukni, maka Fir'aun menolak biruknihi dengan keteguhan tentera-tentera dia. Wasata dia ni gagah, dia tak sik. Atau fatawalla birukni, yani biquwwatihi wa jundihi wa ashabihi. Itulah Fir'aun la'natullahi alaih. Musa wari segala macam hujah, dia minta hujah tu, hujah ni Musa wari dia tak pakai, tak terima juga. Kerana dia berasa kata dia tu gagah, ada rukun, ada tentera. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah manusia dalam dunia hari ini. Sebab tu hawi kekuatan kepada dia menyebabkan dia lupa kepada Tuhan yang beri kekuatan kepada dia. Hei, orang jadi ketua-ketua orang. Jangan lupa kata mu boleh jadi ketua tu Allah Ta'ala buat. Tetapi mu dah rasa kata mu gagah, mu pandai, mu ada kuasa, semua tu adalah baka Fir'aun la'natullahi alaih. Nah, fatawalla biruknih wa qala, lepas dia mengejek pula, bukan sekadar tak terima. Maka dia berkata, sahirun, tak tukar sihir ni, mari dah weh, tak tukar sihir baru ni. Au majnun, atau orang gila. Dua tu ya. Kalau tak tukar sihir, gila. Nah, mari duk kata barang yang tak nenek moyang dia tak ajar duk kata. Fir'aun sendiri tak biasa duk dengar. Penting sekali dia takut habis pengaruh dia tu ya. Orang kedebel yang takut dia tu tak ada kuat, tak ada kedebel. Itu nyakit. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Syaitan yang panggil lah tu. Jangan kita Allah Ta'ala akak, maka kita syukur pada Allah. Mana-mana ajaran sakut pak dengan hak ajaran Allah, naklah kita pakak mari duk dengar, pakak mari duk faham, pakak mari duk amal, insya-Allah Ta'ala. Fa akhadnahu, apabila ia jadi belah tu gak tak saya terima benar-benar hak yang gapa dia mubin, ajaran hak-hak musawari daripada Allah tu. Fa akhadnahu, maka kami ambil dia, longtot kepala dia, wa junudahu, dan tentera-tentera dia yang kata biruknihi tadi.
Fanabadnahu, maka kami menenggelamkan mereka itu fil yammi, dalam laut, wa huwa mulim, dia tu sedangkan dia sangat-sangat hina, perih, dia ada wasap, ana rabbukumul a'la. Oh, besar je kira apa-apa ya Allah Ta'ala baik celup dalam air mapukah. Jadi mulim dia apa. Nah, jadi mulim tu hina lah. Nauzubillah min dzalik. Allah tak padang duk dakwah tu. Orang ni jadi tak khabar ke diri ni. Jadi sungguh. Jadi sepengekat tak gomok dah. Nah, tak ada apakah. Nah, auzubillah minasyaitanir rajim. Itulah Musa alaihissalam lawan Fir'aun. Allah, Fir'aun ni mewakili iblis dan syaitan. Musa mewakili Allah dan Rasul. Allah. Perjuangan dalam dunia balah ning lah sampai kiamat. Mulai itu ada dua mai Nabi Nuh, Nabi Syekh, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucu dia semua. La ilaha illallah. Wa fi Aden pula, dan puak Ad, mengenai puak Ad ni satu puak yang besar, tinggi, gagah di Yaman, di Ahqaf, salah satu bandar dari bandar Yaman. Arak asli dari Yaman lah, arak asal. Bukan duk Mekah dak, orang Yaman bagi arak di Mekah tu. Nah, orang Yaman mari waktu mana dia air Zamzam tu ada air dagang, bawa kat mari tupai air Zamzam tu lah. Itulah araknya. Nabi Ismail ngaji arak daripada orang Yaman. Orang Jurhum. Nah, boleh bahasa Arab Nabi Ismail. Asal dia bukan orang Arab Nabi Ismail. Nah, oleh itu maka la haula wala quwata illa billah. Oleh itu maka ia katakan arsalna alaihimur rihal aqim. Kami utuskan ke atas mereka itu, supaya utuh rasul juga, tapi utuh ke apa? Ar-riha, akan angin kencang. Al-aqim, angin aqim bahasa Arab ni makna kata angin yang tak ada yang bersangat, tak ada tepat nak jadi dia tu bahasa nak lega-lega dah. Aqimnya habis-habis. Apa dia habis-habis bersangat. Bahasa Arab bila ar-rih secara mufrad, maka itu tanda makna kata angin kuat, angin bahaya, angin merusak. Kalau kata ar-riyah tu angin yang memberi faedah. Bagi bunga ni berubah bunga tu, buat datangkan untuk kita nak menyawa gapo tu angin tu. Angin tu setara manakah dia mari duk pupuk puak-puak ya besar-besar, besar gagah. Allah Ta'ala beri anginnya. Ambil tahu dia dalam laut. Ma tadharu min syai'in, dia tidak tinggal angin tu. Tidak tinggal min syai'in, sesuatu pun tak. La ilaha illallah. Tidak tinggal sikit apa, atat alaihi, yang angin tu datang ke atasnya, ke atas bahagian dalam kampung Ahqaf tu, illa ja'alathu karramim, kecuali angin tu menjadikan semua perkara tu seperti ramim, seperti apa jeraming lah ramim tu. Hang kayu hang mapuh. Dia kata bagai yang kering daripada tanaman bumi, dikatakan ar-ramim, ma yabisa min nabatil ardi. Jadi mapuh pi
golek air kuning-kuning supaya dengan jamin manusia duk gagah-gagah tu. Jadi bagi itu ya Allah Tuhan aku yang tahu. Allah Taala kuasa nak buat hamba dia belah mana. Kuasa ke iblis dan anak cucu syaitan tu daripada suara tu iblis. Suara ya. Nah, beranak tu bek zuriat dia tu sampai siap mana hari ni. Duk pakak buat dia tu utuk. Nak bawa orang pergi ke neraka, na'udzubillahi minan nar. Maka dia berlawak. Akhirnya itulah Allah Taala wari hanu, wari air. Tergelam apa dah air ni wari angin, tentera angin. Nah, anu tentera al-yam. Dia belah laut. Oh, apa malak su. Belah laut. Esok hari aku nak hatak omong dengan air. Masuk pak sedah tu, masuk air. Apa belici sekali dengan kuda sekali dengan tentera belici. La ilaha illallah. Hak ni wari angin akak gi tahu lalu balau. Kata setengah ulama. Nah, bab safsar nak yu atas udara gelum jatuh dalam. Ar-rih tu hari gitu. Nah, wak gi segala manusia katanya umuh yang tak ambil gi. Manusia yang ambil gi. Habis kau dalam laut. Apakah? Lepas sudah laut juga tapi angin wak gi. Anu dak bermain belah wi. Bermain belah mapuh dalam laut juga. La ilaha illallah. Semua tu puak Nabi tak ada belah tu. Buat Islam tak ada belah tu. Orang kafir bagi bersikap. Tapi tak habis kafir juga. Hutan, huing di kapal iblis. La'anatullah. Sampai hari ni dia gerak-gerak buat kafir. Tak nak nampak susah buat dia. Atas dia tu kufur pada tua hidup dia tu Allah. Na'udzubillah. Oleh itu maka sekadar ni hari ni wa fi samuda kita ngaji esok pula insya-Allah taala Samud dan puak kaum Nuh dan sebagainya wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam insya-Allah hari ni hari Ahad esok Isnin lepas kita bakal masuk i'tikaf nah lepas esok tu malam 21 kita masuk i'tikaf. Itulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama pak mazhab katanya sunat muakkadah. Oh, bawah dagu wajib itu tak wahra. Sunat muakkadah ni tak wak tu jadi berat sungguh. Tak ada haram pun. Jadi tahu payah belia sekali tahu. Nah, Nabi Pak Mazhab kata sunnatun muakkadah i'tikafil ashr awakhir lah. Biar lain tak ada sunnatun muakkadah sunnah i'tikaf biar lain tu. Nah, wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.